Apakah amalan supaya tidak bangkit dalam keadaan telanjang pada hari kiamat? Bagus soalan ni, jarang orang tanya. Hari kiamat nanti kita akan bangkit pada tiup sangkakala yang kedua. Antara tiup yang pertama dengan tiup yang kedua sebut dalam kitab hadis 40 tahun. Bila tiup yang kedua, semua akan hidup. Orang pertama keluar daripada kubur Nabi Muhammad SAW kerana dia pemimpin sekalian manusia. Nabi sebut dalam hadis, ana sayyidu waladi adam yaumil qiyamah, akulah pemimpin paling besar sekalian umat manusia pada hari kiamat. Kata Imam Al-Qurtubi, oleh kerana hari kiamat pemimpin besar, maka di dunia termasuk sekali kerana dunia asghar, lebih kecil dari hari akhirat. Okey. Nabi kata, ana awal orang insyaqal qabru, aku awal orang yang pertama terbelah kubur. Nabi keluar daripada kubur. Kita keluar lepas itu, tapi kita keluar pelik. Pelik mana? Dok malu. Yuhsyarun nasu yaumil qiyamati uriyana. Nabi kata akan dibangunkan sekalian manusia pada hari kiamat naked, telanjang moge. Habis telanjang belaka. Tok imam kote-kote. Tok siok kote-kote. Perdana menteri telanjang pula. Esko telanjang. Tok bila telanjang. Muslimat pun habis. Semua telanjang belaka. Sampai Aisyah kata, "Allah, malulah kita, malulah kita." Aisyah dengar Nabi cerita kan? Malu kan? Dia orang telanjang belaka. Malaikat 4 golongan. Yang pertama para nabi dan rasul. Dalam hadis sahih, nabi-nabi dibawa datang baju daripada syurga. Ini hadis, ni cerita alam kiamat, kita tak pandai nak reka, kena hadis.